Samaritan, satu cerita superhero yang underrated gila. Cerita ni keluar tahun 2022. Aku yakin yang ramai tak pernah tengok lagi cerita ni. Cerita ni pasal Sam, seorang budak yang berusia dalam 13 tahun, tinggal dekat satu kawasan perumahan yang agak rough. Sam ni dia obses dengan Samaritan. Samaritan ni adalah superhero legend yang pernah tinggal dekat kawasan yang dia duduk tu. Samaritan ni dikatakan dah mati 25 tahun lepas masa dia lawan dengan adik kembar dia sendiri, Nemesis. Tapi Sam ni dia memang tak percaya yang Samaritan ni dah mati. Sampailah satu hari si Sam ni kena serang dengan gangster jalanan dekat kawasan perumahan dia tu. Tapi jiran si Sam ni, Joe Smith, dia ternampak yang Sam ni kena serang dengan gangster jalanan ni tadi. So dia pun tolong and selamatkan si Sam ni dengan kekuatan yang tak masuk akal. Dari situ si Sam ni dah start syak yang okey, dia ni Samaritan ni. So dia pun mulalah rapat dengan si Joe ni. Si Joe ni pula dia jenis yang tak nak bercampur dengan orang. Dia nak hidup dia sendiri je. Tapi bila geng-geng jahat dekat dalam bandar ni dah mula tak terkawal, and Sam dalam masa yang sama terlibat sekali dengan geng-geng jahat ni. So si Joe ni terpaksa keluar daripada dia punya retirement. Apa yang aku suka dekat cerita Samaritan ni, dia bukan jenis typical superhero yang banyak gila CGI macam Marvel, DC. Dia lebih gritty, grounded, and fokus dia tu lebih kepada manusia. Dia ada vibe ala-ala Dark Knight, tapi movie ni dia lebih ringan. And untuk action dia ni pun agak solid, walaupun Sylvester Stallone ni dia dah berumur, dah tua. Umur dia 79 weh tahun ni. Tapi dia punya fighting scene tu still heavy and still agak realistic nampak. Cuma apa yang aku tak suka dekat cerita ni, build up pacing untuk cerita ni agak slow, and karakter-karakter lain dekat dalam cerita ni semua tak menonjol. Macam kayu pun ada. Cuma yang stand out dekat cerita ni watak si Joe tu je. Tapi plot twist dekat cerita ni memang best, especially part ending tu. Personally aku rasa cerita ni lebih best daripada movie Marvel yang ada dekat Phase 6. So kalau korang nak layan, korang boleh tengok cerita ni ada dekat Prime Video.